Dalam gelap malam, ada kisah yang belum terungkai. Di balik dinding usang dan hutan sunyi, tersimpan rahsia yang buat bulu roma meremang. Selamat datang ke channel Perisik Bawah Bayu. Di sini, misteri dibongkar dan kisah seram dikongsi. Bersedia. Kerana malam ini, kita ke Villa Nabila. Villa Nabila adalah sebuah banglo usang di Johor Bahru. Terletak di Bukit Alip dan menghadap ke Selat Johor atau Danga Bay. Banglo ini dikatakan dibina pada sekitar tahun 1930-an dengan unsur seni bina campuran Eropah dan Melayu. Walaupun ada laporan lain menyebut usianya kira-kira 40 tahun pada 2013. Antara versi sejarah banglo ini, ia pernah dikenali sebagai Christine Palace yang dimiliki oleh seorang hartawan bernama Dato' Yap Sing Hock. Menurut satu cerita, Yap menamakannya sempena anak perempuannya, tetapi villa itu dirampas bank kerana beliau gagal bayar hutang. Versi lain menyatakan, banglo ini dibina oleh seorang ahli perniagaan kaya yang kemudian dibunuh oleh adik-beradiknya sendiri akibat perebutan harta. Selepas sekian lama terbengkalai, hak milik tanah Villa Nabila bertukar tangan. Laporan Majlis Bandaraya Johor Bahru pada tahun 2013 menyebut tanah seluas kira-kira 248,000 kaki persegi ini dimiliki oleh seorang warga Singapura, Lim Su Heng, yang membeli tanah itu pada tahun 2008. Antara peristiwa penting berkaitan banglo ini ialah insiden remaja hilang pada tahun 2013 yang akan dibincangkan di bawah. Selain itu, kisah seram Villa Nabila turut diangkat ke layar perak sebuah filem seram dokumentari bertajuk Villa Nabila ditayangkan pada Januari 2015. Menampilkan wawancara dengan kontraktor yang menceritakan pengalaman paranormal semasa meroboh banglo itu. Menjelang tahun 2017, ada laporan media menyatakan Villa Nabila telah dirobohkan selepas kejadian kehilangan orang muda tersebut. Tetapi laporan lain pada tahun 2020 menyebut banglo itu masih wujud pada tahun tersebut, walaupun telah dipagar. Terdapat pelbagai legenda dan mitos seputar Villa Nabila. Versi popular mengatakan banglo itu dinamakan sempena seorang anak perempuan kaya bernama Nabila. Menurut sebuah versi, pembantu rumah keluarga tersebut membunuh majikannya, termasuk anak perempuan itu. Lalu mayat Nabila dikuburkan berhampiran banglo tersebut. Versi lain mendakwa ahli keluarga itu dibunuh oleh dua lelaki yang diupah oleh saudara mara mereka sendiri kerana tamak haloba. Ada pula cerita yang mengatakan bapa Nabila jatuh bankrupt dan hilang kewarasan sehingga membunuh semua ahli keluarganya sebelum mengambil nyawanya sendiri. Yang konsisten dalam semua versi ini ialah kepercayaan bahawa roh Nabila menghantui villa itu. Kononnya, tubuhnya tersimpan di dalam dinding banglo. Selain kisah Nabila, viral di media sosial ialah khabar angin seorang remaja hilang bersama sekumpulan kanak-kanak berjumlah 23 orang selepas memasuki Villa Nabila. Pihak polis kemudiannya menafikan cerita ini sebagai khabar angin tidak benar. Sebenarnya hanya seorang remaja, Muhammad Izzat Izzuddin Husin, berusia 16 tahun, pernah dilaporkan hilang pada November 2013. Kisah kehilangan besar-besaran 23 pelajar itu adalah cerita dongeng. Menurut polis, hanya satu laporan diterima mengenai Izzat sahaja. Beberapa saksi pernah berkongsi pengalaman ganjil di Villa Nabila. Salah seorang remaja yang terbabit pada malam 16 November 2013, Menggat Irfan yang berusia 16 tahun, menceritakan bahawa beberapa rakannya tiba-tiba diserang histeria selepas kira-kira 20 minit berada di dalam banglo tersebut. Mereka lantas berlari keluar dan mendapatkan pertolongan di sebuah masjid berhampiran. Muhammad Izzat sendiri pula memberitahu media
bahawa di malam kejadian, dia dan 29 kawannya hanya berada dalam vila sekitar 15 minit. Dia lupa memberitahu keluarganya bahawa dia pulang lewat, lalu keluarganya cemas membuat laporan polis. Menurut laporan polis dan media, Izzat sebenarnya selamat ditemui pada keesokan harinya di rumah teman wanitanya, kira-kira 15 km dari lokasi banglo, sekalipun suasana di vila itu memberikan kesan menakutkan kepada kumpulannya. Izzat turut mengakui kehadiran unsur mistik di Villa Nabila. Dalam satu wawancara, dia berkata seorang rakannya dilihat termakan histeria selepas ternampak bayangan tidak jelas di atas pokok berhampiran banglo tersebut. Mereka kemudiannya memainkan bacaan ayat-ayat Al-Quran melalui telefon bagi menenangkan situasi sebelum meninggalkan kawasan itu. Izzat mengakui inilah kali terakhir dia memasuki villa itu, dan kejadian tersebut meninggalkan kesan mendalam kepadanya. Laporan turut menyebut bahawa villa berusia lebih 40 tahun itu sering dikaitkan dengan kejadian mistik, menjadi tumpuan penyelidik paranormal tempatan dan antarabangsa. Bangunan Villa Nabila kini telah dipagar dan tidak lagi boleh dimasuki awam. Secara keseluruhannya, liputan media dan minat orang ramai telah menjadikan Villa Nabila sebagai salah satu lokasi berhantu yang paling terkenal di Malaysia. Ia sering dikaitkan dengan aktiviti gaib dan cerita seram, dan malah telah diabadikan dalam budaya pop melalui filem horror dokumentari pada 2015. Semua maklumat di atas diringkaskan daripada laporan media dan penyelidikan yang tersedia untuk memberikan gambaran komprehensif tentang sejarah, mitos dan pengalaman paranormal berhubung Villa Nabila. Itu dia kisah seram kita malam ni. Kalau korang suka video macam ni, jangan lupa tekan like, subscribe dan loceng notifikasi. Tinggalkan komen misteri korang di bawah. Siapa tahu kisah korang pula kami kupas lepas ni. Jumpa lagi di Perisik Bawah Bayu, tempat segala misteri dibongkar.